kepada Muhammad Nur Aryan bin Belora dari kelas 2 Azaria. Nur Hawa Syahira binti Zuraini dari kelas 2 Alamanda. Seterusnya, bagi tingkatan 2 dianugerahkan kepada Putri Nisa Insyirah binti Abdullah dari kelas 3 Azaria. Muhammad Firdaus bin Abdullah dari kelas 3 Alamanda. Bagi tingkatan 3 dianugerahkan kepada Nur Hamidah binti Amir Kahar dari kelas 4 Azaria. Asjuman Sardi bin Siratang dari kelas 4 Alamanda. Bagi tingkatan 4 dianugerahkan kepada Hurul Ain binti Mulku Saharman dari kelas 5 Alamanda. Muhammad Afiq bin Abdillah dari kelas 5 Alamanda. Bagi tingkatan 5 dianugerahkan kepada Rashida binti Manan. Dan Pengiran Muhammad Khair bin Islam. Seterusnya, bagi anugerah terbaik mata pelajaran ujian akhir sesi akademik tingkatan 1 tahun 2024, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dianugerahkan kepada Nur Ain Fatihah binti Herman dari kelas 2 Alamanda. Bagi mata pelajaran Bahasa Inggris dianugerahkan kepada Zahara Kaisara binti Abdullah dari kelas 2 Azaria. Seterusnya, bagi mata pelajaran Geografi dan Sains dianugerahkan kepada Muhammad Ali bin Tahir dari kelas 2 Alamanda. Bagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Sejarah dan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan dianugerahkan kepada Nur Rabiatul Adawiyah binti Arsad dari kelas 2 Alamanda. Bagi mata pelajaran Pendidikan Moral dianugerahkan kepada Mika Banakwa Totimas. Bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dianugerahkan kepada Muhammad Zahid Syukur bin Masri dari kelas 2 Alamanda. Dan bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi dianugerahkan kepada Syarifah Nur Zalima binti Kamarat dari kelas 2 Alamanda. Bagi terbaik mata pelajaran ujian akhir sesi akademik tahun 2024 tingkatan 2, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dianugerahkan kepada Gita Wiranda binti Abdullah dari kelas 3 Alamanda. Bagi mata pelajaran Bahasa Inggris dianugerahkan kepada Nur Ain Julaisha binti Julaiman dari kelas 3 Akasia.
pendidikan moral dan sejarah dianugerahkan kepada Lola Winnie Jasni dari kelas 3 Alamanda. Seterusnya, bagi mata pelajaran pendidikan seni visual dan sains dianugerahkan kepada Putri Iza Iksya binti Abdullah dari kelas 3 Alamanda. Dan bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dianugerahkan kepada Siti Angel Sidin dari kelas 3 Azalia. Bagi anugerah terbaik mata pelajaran ujian ekstensi akademik tingkatan 3 tahun 2024 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sains dianugerahkan kepada Nurul Ain Marfiah binti Khairuddin dari kelas 4 Alamanda. Bagi mata pelajaran Bahasa Inggris dianugerahkan kepada Hasjumat Sadi bin Siratan dari kelas 4 Alamanda. Bagi mata pelajaran Geografi dan Matematik dianugerahkan kepada Nur Fatimah Asyahara binti Syamsul Akmal. Bagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan dianugerahkan kepada Siti Fizratul Alisha binti Richard JR dari kelas 4 Alamanda. Bagi mata pelajaran Pendidikan Moral dianugerahkan kepada Jovensky Jofri dari kelas 4 Azalia. Bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dianugerahkan kepada Aidil Alfian bin Rijal dari kelas 4 Azalia. Bagi mata pelajaran Sejarah dianugerahkan kepada Fatimah Nur Mahfirah binti Terry Henry dari kelas 4 Alamanda. Dan bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi dianugerahkan kepada Muhammad Taufik bin Syahrul dari kelas 4 Alamanda. Bagi anugerah terbaik mata pelajaran peperiksaan akhir tahun 2024 bagi tingkatan 4, bagi mata pelajaran Bahasa Inggris dianugerahkan kepada Muhammad Faris Ashraf bin Yaakob dari kelas 5 Alamanda. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dianugerahkan kepada Nur Hana Fatia Batrisha binti Rosli dari kelas 5 Alamanda. Bagi mata pelajaran Matematik dianugerahkan kepada Muhammad Hamzali bin Hazli dari kelas 5 Alamanda. Dan bagi mata pelajaran Matematik dianugerahkan kepada Guru Naim binti Mulkus Saharman dari kelas 5 Azalia. Bagi mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Sains dianugerahkan kepada Najmatur Rahika binti Ajmat dari kelas 5 Azalia. Bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dan Kimia dianugerahkan kepada Muhammad Afiq bin Abdillah dari kelas 5 Alamanda. Bagi mata pelajaran Kimia dianugerahkan
Deliana Patricia binti Abdullah dari kelas 5 Akasia. Dan bagi mata pelajaran matematik tambahan dianugerahkan kepada Nurul Syafiqah Ain binti Jasmine dari kelas 5 Alhamdulillah. Diminta kepada Puan Samia binti Aziz untuk terus kekal berada di pentas. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Azlan Ramsa atas kesudian menyampaikan anugerah sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan Lorena binti Taharim, Pengetua SMK Paris, diiringi oleh Puan Samia binti Aziz, penolong dan pentadbiran untuk menyampaikan anugerah yang seterusnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.